Nanti saya potong, dia laju-laju, dia tengah laju, saya break kejut. Dia tak boleh buat apa. Malaya, Bigfoot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Korang tengok video ni, bukan cerita dekaan, bukan auta. Ini suara marah rakyat biasa yang dah lama simpan. Dalam rakaman ini jelas seorang pemandu meluahkan kemarahan terhadap penunggang motosikal roda 3 besi buruk yang berlagak macam bapa dia punya jalan. Penunggang itu berhenti sesuka hati, bawa muatan berbahaya, langsung tak peduli keselamatan orang lain. Tak ada lampu, tak ada isyarat dan jalan raya digunakan ikut kepala sendiri. Bila ditegur bukan minta maaf, tapi buat bodoh. Ini bukan kali pertama dan bukan kes terpencil. Pemandu dalam video sebut dengan jelas dia ada rotek, insurans hidup, semua bayar. Itu realiti rakyat tempatan. Kita salah sikit saman datang. Lewat renew cukai jalan kena denda. Motor ubah suai kena sita. Tapi motor roda 3 besi buruk yang jelas tak layak jalan raya boleh pula bebas bergerak di jalan utama menghala ke Sepang. Soalannya mudah. Di mana keadilan? Kenapa Buharkuasaan nampak terpilih? Nombor pendaftaran WUT 7288 disebut dengan jelas. Ini bukan cerita kabur. Ini bukti depan mata. Pemandu juga sebut benda ini boleh dibawa ke balai tapi katanya tak boleh buat apa. Kenyataan ini bahaya. Bila rakyat rasa laporan tak ada makna, itu tanda keyakinan terhadap Buharkuasaan makin hilang. Lebih menyakitkan hati, aktiviti kutip besi buruk disebut boleh mencecah ribuan ringgit sehari. Tapi semua itu berjalan atas risiko nyawa pengguna jalan raya lain. Kalau berlaku kemalangan, siapa yang akan tanggung? Rakyat tempatan juga yang kena. Isu ini bukan soal benci sesiapa. Ini soal undang-undang dan keselamatan. Kalau kenderaan tak layak, sita. Kalau langgar peraturan, ambil tindakan. Jangan tunggu sampai ada nyawa melayang baru nak bawa operasi hangat-hangat tahi ayam. Video ini jadi bukti jelas. Rakyat dah penat. Undang-undang jalan raya kena dikuatkuasakan kepada semua, bukan pilih-pilih. Kalau tidak, jangan salahkan rakyat bila kemarahan makin memuncak. Orang tengok. JPJ, apa lancau bikin kerja lah JPJ. Saya pun tak tahu. Ya, mah kacau hai. Diorang tak mau jaga baik-baik. Diorang tengok apa macam. Saya mau cakap pun tak tahu lagi. Mau cakap apa. Ini bangsa lu tengok. Mak, ini bangsa pun. Lu tengok. Lu sendiri tengok lah apa macam. Saya mau cakap apa. Lu tengok. Boleh tak ni macam? Weh, lopan. Lu tengok, boleh lah ni macam. Dia boleh berhenti oh. Dia bapak punya jalan ni macam oh. Lu tengok. WUT 7288. Mau saya turun lempang dah lah. Kalau saya pijak nanti susah oh. Nanti saya potong, dia laju-laju, dia tengah laju, saya break kejut. Dia tak boleh buat apa. Kita cerita balai pun dia tak boleh buat apa. Saya semua cukup mah. Saya rotek insurans semua hidup punya, semua bayar punya kita. Ini apa lancang bayar kah ini? Macam cipek ni bangsa. Dua orang tak nak jaga baik-baik ya. Habis lah. Dua orang mau tangkap saya orang saja, apa guna. Ini bangsa tak mau angkat. Angkat pergi jual besi bro. Ini motor. Satu hari 10 biji. Satu biji 300. 10 biji sudah 3,000 mah. Lu orang jaga baik-baik. Takkan ini barang saya mau kasih ajar sama lu orang. Mau saya kasih ajar lah. Lu orang kasih lesen sama saya lah. Saya angkat ni motor, terus saya pergi punya. Tak mau bikin apa punya. Lu tengok. Saya ikut dia. Saya mau pergi Sepang. Saya tengok Saya ikut belakang sajalah. Teras